Vlog tu birthday party anak manja mami. Kai Syuzai dah 1 tahun dah, berjalan cilip cepat ya masa berlalu. 1 tahun dah anak mami. So kita orang nak pergi dekat check in villa yang kita orang sewa untuk birthday party anak mami. Ni pula lekat lecu. Lepas tu kita orang berhenti beli nasi kukus tempat favourite kita orang. Tu sekali lah Spodio pula jual situ kan. So ni dah sampai dekat villa kita. Orang kemah pun dah datang nak pasang. And saya ada ambil yang villa ada pool ni sebab Kaish memang suka sangat mandi pool. Sampai demam hari tu yang mandi pool. So hari ni kita ambil lagi. Tapi kali ni no demam-demam, okay. Ni masuk-masuk je dia punya tempat decoration. Boleh dekor kat situ lah. Comel lah juga, okay. Lepas tu ni bilik karaoke dia. Siapa-siapa nak lepak sini kan. Karaoke sambil makan. And yang ni dapur. Dah macam buat villa tua pun ni. Ni dapur dia luas lah untuk family datang kan. Family ada jauh dari Kelantan apa semua. Lepas tu ni kita tengok-tengok dulu. Buka lampu dulu gitu. Ni birthday banyak. Tengoklah tu. Mata bulat temu. Tengok swimming pool tu. Dia tak sabar dah guys nak mandi-mandi. Tengok tu dia tak sabar nak terjun. Tapi kita bagi dia rest dulu. Bagi dia kumpul tenaga. Sebab dia kena happy-happy. Yelah first birthday kan anak mami. Ni bilik-bilik yang ada memang banyak lah. Memang sesuai lah. Ni dekat je. Dekat dengan rumah kita orang je. Dekat Puchong je. Lepas tu yang ni dek dia gak gitu. Tak ada apa-apa lagi. Ni bilik ni untuk yang ada banyak anak lah. Siapa nak main-main kan. Okey lah. Memang ni master room juga. Cantik. Sesuai. Boleh ramai tidur kat sini. Tapi saya tak tidur bilik ni lah sebab besar sangat. Kita 3 beranak je. Ni pun sama bilik ni untuk berapa orang. Ni ada lagi bilik. Banyak juga. Boleh tidur ramai. Ni pun sama juga. Lepas tu adalah game-game sikit. Ni view dari atas. Lepas tu kita karaoke sikit kan. Sebelum nak panas enjing orang kata. Karaoke dulu laki bini ni. Kau nak dengar solo-solo tak? Lepas tu saya rehat. Lepas tu kita make up dengan Kak Nadia Nordin. Nampak tak make up I sangat on point. Love. Majlis dah start dah. Kita potong kek. Lepas tu ada game-game sikit untuk girls yang datang. Thank you yang datang. And ni kek gila puas hati I dengan kek ni. Sebab tu I datang sini sebab puas hati. Tu je lah yang I sempat record untuk vlog ni. Comel kan. Happy birthday anak mami. Full vlog.